Tuan-puan, kadang-kadang mungkin ada dealer ataupun kawan-kawan kita yang suruh beli emas, beli emas, beli emas. Kita pun rasa macam, aduh, macam bazir pula nak beli emas. Saya nak ajak satu tip lah. Dia sebenarnya istilah yang betul, bukan istilah betul. Istilah yang sesuai digunakan adalah bukanlah beli emas, tapi simpan emas. Apa maksud dia? Macam ni lah tuan-puan. Okay, tuan-puan, bila ada orang nak promote beli emas, memang kita kena beli emas. Kita kena bawa keluar duit kita, duit cash. Dan cash kita tu tuan-puan akan ditukarkan kepada aset yang dinamakan emas. So mana kata bila kita beli emas, maksudnya kita simpan emas. Bukan sahaja beli dan benda tu tak berguna. Dia tak sama macam kita beli kereta, kita beli apa, beli handbag, beli baju. Dan tu memang istilahnya apa? Duit kita habis. Kita telah kaya kan penjual kereta, penjual baju, penjual handbag. Tapi kalau simpan emas tuan-puan, ataupun kita selalu orang duk bagi beli emas, tuan-puan beli emas, bawa keluar duit macam biasa. Tapi duit tu tukar kepada aset yang bernilai, yang kali inflasi, kali bocor, yang mana kita tengok memang dia punya nilai akan meningkat untuk jangka panjang 2 tahun ke atas. So kita tukar, lepas ni kalau ada orang promote, orang beli, mai beli emas, mai beli emas, kita tukarkan istilah tu kepada jom simpan emas. So bila dengar kataan simpan tu lebih tenang, peace of mind, dan kita lebih seronok lah nak buat. Betul tak? Kalau setuju boleh komen dan boleh follow saja untuk info lanjut tentang emas. Dan ingat, jangan tunggu kaya buat simpan sampai kita kaya.